Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita ada sedikit refresher untuk protokol SNT. Just a reminder untuk maklumat kita semua, protokol SNT currently berdasarkan rekod daripada HQ yang kita sembang bahawa SNT dia punya permintaan. So, maksudnya permintaan pelanggan yang tak SNT ni tak salah temu. Okey, boleh jual. Memang ada booking yang sampai hari tak dapat tahu pada. Especially yang prospek. So, hari ini kita nak refresh sedikit untuk model X90 yang 2026 ni. Which is semua orang tahu tak ada adas. Yang mana baru kena beritahu macam kira malam marah saya cakap dia tak ada training dia. So dia marah saya salah. Kompos dia tak training ni. Sekarang oh, lawan. Tahu, tapi yang baru dia dah sebab dia dah boleh jual. So ni training. Jadi ambil tahu. Nak tengok video mungkin tak faham. So tengok ini lah. So nak cerita apa kat customer, yang pertama sekali kita tengok dari segi dia punya kena faham pasal apa tak ada adas. Pasal apa tak ada adas? Sebab apa? Less feature, less price. Itu ya. Dapat dia buat adas sebab dia nak kurangkan harga. Okay. Then siapa tahu deadline untuk X70? X70 sorry, X90. Deadline dia apa? The True 7-seater SUV. True 7-seater SUV. SUV. Tapi tak ada lagi ni. SUV. SUV ke? SUV itu kan tak ingat ini kalau tujuh mesti ada SUV. SUV. Tapi sebab tu SUV. Dah suruh road price orang murah mah. Road price terus 120 SUV. Okey. Kita boleh guna dia punya reason drop useful but not frequently used feature. Dia buang benda-benda yang jarang kita guna. So for what purpose kita bayar? Kita benda ni guna ayat ni untuk SNT je lah, yang guna untuk SNT. Okey. Drop useful but not frequently. Benda tu jarang kita guna. So buat apa pasang? So buang harga dia. Use feature, less feature, less price. Bagus oh, less feature, less price. It's the truth. So dari segi wider space, panjang dia 4,830 mm, lebar 1,900, cargo space 2050 liter ni. Kena faham 20-50 liter nampak besar kan? Yang itu kena tutup kursi belakang baru dapat 2,000. Kena lipat. Tak lipat tak dapat. Kalau lipat tu dia jadi 5 seater. Tapi kalau kita nak customer nak 0 seater, dia kena buka lah. Dia akan jadi lebih kurang, dia akan hilang lebih kurang 1,200 je. Lebih kurang 1,200, 1,400 lah. Dia punya range dia hilang tu. Okay, upgrade performance. Top dari segi max power 181, maximum torque 290. So walaupun dia tak ada adas, tapi dia punya kereta masih lagi on turbo, 7 speed DCT. Dia dapat even light sekalipun, dia akan dapat top speed dan juga top yang sama dengan XCT, S70 dan juga X70 sama. Okay, how to introduce to customer? Ni scenario bila when customer use family trip on weekend, kita lebih tekankan kepada nak pergi jalan-jalan. Okay? Lebih tekankan nak pergi jalan-jalan, so nak pergi lifting, faham. Untuk model SUV tak ada masalah nak naik bukit. Tak ada isu, tak berat. Tu ni tak faham dia nampak. Nampak lah dia. Mana? Nampak lah. Nampak lah mah. Okey, kita masuk. Okey, executive comfort, bos tanya, dia ada captain seat. Captain seat ni untuk model Prime X dan juga Prime X saja. Ada saja. Okey. 3 row cooling, 3 row cooling yang dia punya aircon. Okey, depan, tengah, belakang pada. And napa leather seat. Okey, napa leather bukan semua. Tapi tahu tak napa tu seat tu kat mana napa? Bukan suatu seat tu napa. Tepi je. Oh. Kita tengok tak? Boleh dia buat tepi jadi macam BMW. Nampak kan? Tengok, yang lembut tu. Yang lembut tu tengok. Cooling is because of the ventilation seat. So ventilation seat sampai third row pun ada pressure. So ventilation seat itu yang kat itu seat Pandangan seat. third row pun ada lah. Okay. So dari segi comfortness, dari segi seat setakat yang saya pernah naik dengan bos kami pergi training KL, so far yang duduk belakang letih tak bos? Dengan Joey, letih tak? Dengan Joey tak ada. Kalau because itu tu ada seat mana kalau dia tak. Cuba naik X50, dia pusing tengok apa rasa. Betul. So dia kita rasa different je lah. Okay. Alright. So
Dari segi yang keempat, advanced technology. Dia punya ada ADSU 12.3, Bluetooth combination 10.25, and USB port ada 7. Vivo ada USB port. Okay. And then kita pergi dekat total safety. Ini paling penting sekali. Apabila kita nak menang untuk X90 ni berbanding mana-mana SUV 7 seater yang lain yang ada pada Chery, ada pada apa lagi, Hubble. Okay. Kita boleh menang dekat total safety, which is dia ada 360 camera HD, total 6 airbag dengan TPMS. And dekat sini, SUV benda dia tak cerita dalam ni, tapi saya cerita body untuk X90 pun dia guna HPF, High Performing Foam teknik, untuk hasilkan body yang kuat. Kalau paling mudah nak cerita, body ni ikut material bawah kan kata, so body dia strong. Okay, body dia strong. Dan dia punya wrist bar kita bukan pembaris. Itu kena pergi training nanti ni. Kalau sampai ada peluang pergi training HQ tanya wrist bar tu apa, itu besar pembaris ni macam mana, besar ni macam mana. Kebanyakan kereta-kereta yang model lagi satu dia punya wrist bar dia besar ni kan. Siapa yang pakai model lagi satu dia tahu lah, dia buka pintu dia, pergi tengok wrist bar tu besar mana. Sebab tu kalau hentakkan daripada tepi, okay, dalam video test untuk NCAP memang nampak kemas lah. Biasalah kan, dah buat siap. Tapi bila jual besar ni kan. Tu yang bila hempatkan kena pom habis, apat boleh. Sebab wrist bar dia kecil. Tapi beza Proton punya wrist bar memang besar, memang kuat. Okay. So, ada soalan untuk X90?